Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Alright. Atas ni tadi yang cover set putih tu, ada skru kat atas ni. Buka, dah cabut, kau jumpa skru bawah ni, saiz 8. Dah buka yang ni, kau buka bawah ni tu, kau boleh selak je lah, tak payah buka semua. Selak je. Tu yang ECU pun ada tersorok kat sini. Okay, so kita pakai spana panjang sikit. Okay, so korang masuk macam ni ya. Tapi kalau korang nak lagi selesa, elok kau buka lah.
Ni macam aku malas nak buka semua ni. So kita selit-selit gini je. Kat atas, buka bawah. Senang ni buka gini. Aku malas. Kita buat dia, janji boleh buka. Itu je. Jangan kata tak boleh. Okay, jom kita buka. Ni tak pernah buka ni, mesti confirm ketat ni. Agak dah ketat. Kita pakai ni apa ni namanya? Catcher. Tak betul tak aku sebut ni. Range, range juga. Tak kisahlah. Senang pakai ni, pakai ni senang. Okey, skru atas dah cabut. Macam skru je. Terus sekarang kita buka skru bawah pula. Okey. Bawah ni monopod. So selit ni. Tak boleh je. Ke tangan je. Bila longgar ke tangan senang. Goyang sikit nak buka. Tarik skru dia. Okey. Sekarang cara nak keluarkannya. Kecil sikit sebab tempat dah sempit. Kita tarik je dia keluar. Paksa sikit. Ini air bocor dah. Ni tolong jauh pula. Tengok sama. Okay, Rapido ni dia punya saiz ketinggian dia 2.5. Beza 5 lah. 5 mm. Nampak? Dia rendah sikit. Dari segi ketebalan standard ni lagi tebal lah spring dia. Ni pakai minyak, yang ni pakai gas. Gas lagi sedap lah rasanya. Okey, jom kita pasang pula yang Rapido. Nak pasang yang Rapido ni agak senang sikit sebab batang dia kecil. So nak masuk dekat celah ni senang. Berbanding dengan yang original tu dia ada getah. So ketat sikit nak masuk tu tadi. Okey. Masuk. Kita masuk skru bawah itu lah. So, motor ni akan rendah sedikit daripada standard lah. Okay. Okay, atas dah skru. Dah ketat. So tinggal ketatkan yang bawah pula. Lepas tu kita pasang balik set ni macam biasa. So ketat ni lah. Ketat balik. Nampak rasa macam rendah ni. Saya silap ni stand ni kena tukar. Kena tukar lain bagi rendah sikit. Tapi tu kemudian kita pasang dulu baru kita tahu rendah dia macam mana. Okay, so dah siap pasang. Tadi nak pasang dia, nak pasang ikut balik lah macam mana yang kita buka tadi tu. Kita terbalikkan aturan dia tu, kita terbalikkan balik. Okay, so ni hasilnya. So rasanya kena adjustable tu bagi tinggi sikit sebab rasa macam terlalu rendah pula ni. Rendah pula.
rendah ni. Depan ni pun terjongkit rasanya. Depan turun 1 inci. Ataupun turun depan sikit, turun 1 inci lagi. Tak yalah, tinggi je lah belakang sikit. Sebab nak naik berdua kan. Ejas dia ni atas ni. Ada ni tu. Okey. Okey, so sampai sini cara pemasangan mono RS. So tak susah lah sebenarnya. Kotak angin tak payah buka. Ni rugi je buka sebenarnya. Ni tak payah buka. Okey. So sampai sini je video saya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Alright. Assalamualaikum.